Alright, ini luggage bapak aku. Tapi dia lupa password. So satu pun tak boleh buka. Password dia try banyak kali. And aku tunjuk korang macam mana nak buka luggage ni kalau korang lupa password. Okay, first kau kena buka lampu. Alright. Kau kena cari dia punya home button dulu. Home button dia kalau nak tahu macam mana jadi macam ni. Sekejap fokus kat sini. Kau cari yang ada jumpa slot. Macam tu. Nampak tak slot tu? Yang ada slot macam tu. Dia pun sama juga, cari semua bagi nampak slot dulu. Itu slot kedua. Slot ketiga. Okay, so kita nampak semua dah slot Slot. Okay. Macam tak nampak kan slot dia. Pastikan slot ni semua dalam sama direction. Kalau slot ni menghadap ke kiri, semua ke kiri. Kalau let's say kalau tak ada ke kanan, biar semua ke kanan macam ni. Okay. Macam tu. Terus sekarang semua ke kanan aku buat. Macam tu. Alright, sekarang password dia ni, kita turunkan digit dia ke bawah. Mana-mana direction buat tak apa. Kalau kau tambah ke depan, tambah. Semua tambah. Kalau kau tolak ke belakang, semua tolak. Dan sekarang kita buat tambah ke depan lah. Tambah satu. Prosesnya ambil masa panjang sikit lah. Sebab jumpa dah. So password dia 358. Terpulang kat korang, kau nak percaya ke tidak ke. Aku masa mula-mula aku try ni pun aku terkejut. And bila aku try dia menjadi guys. So kalau korang ada luggage yang kau lupa macam mana nak set password dia, korang boleh try method ni. And yelah, so ni sekarang kau dah tahu kan betapa senang nak buka. Jadi lain kali letaklah sini double lock ke apa yang patut. Okay, terima kasih untuk video ni. Assalamualaikum. Jangan lupa follow, like and share. Okay, bye bye.